Songsang adalah penyakit dahsyat. Nak maksum. Hari ini maksum nak sentuh satu perkara yang ramai malu nak sebut. Tapi kalau maksum diam, siapa nak ingatkan? Songsang adalah penyakit dahsyat. Dahsyat bukan kerana maksum nak hina sesiapa, tetapi kerana ia merosakkan iman, akhlak, maruah dan masa depan manusia. Baru-baru ini kes songsang di Chowkit mengejutkan kita semua. Bila manusia tunduk kepada nafsu, akal menjadi gelap, hati menjadi keras dan maruah diri hilang perlahan-lahan. Maksum nak ingatkan, nafsu itu kalau tidak dikawal, ia boleh mengalahkan akal walaupun pada orang bijak. Nafsu dan akal hanyalah alat. Yang sepatutnya memerintah ialah roh yang tunduk kepada Allah. Penyakit ini bukan perkara baru. Kaum Nabi Lut AS dahulu juga tenggelam dalam amalan songsang. Mereka ingkar, degil dan tidak mahu berubah walaupun Nabi sudah memberi peringatan berulang kali. Akhirnya, Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat. Negeri mereka diangkat oleh malaikat, diterbalikkan dan dihujani batu-batu azab. Kesannya masih ada hari ini, laut mati menjadi saksi sejarah yang tidak mampu dipadam. Maksum nak tekankan satu perkara penting. Malaikat tidak menangis. Malaikat tidak mempunyai sifat sedih seperti manusia. Tetapi malaikat membenci maksiat dan mereka berlepas diri daripada ahli maksiat kecuali malaikat yang ditugaskan mencatat amalan. Itu syariatnya. Itu akidah yang tepat. Walaupun penyakit ini dahsyat, ubatnya masih ada dan ubatnya ialah taubat yang benar. Kepada siapa yang terlibat, kepada yang sedang bergelut, kepada yang rasa diri jauh, maksum tidak benci kamu. Maksum hanya benci penyakit yang merosakkan hati kamu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 222. Dan Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang bertaubat. HR Tirmizi. Nak maksum, penyakit ini dahsyat, tetapi rahmat Allah lebih dahsyat daripada dosa. Jangan terus hanyut, jangan tunggu hati mati. Kembalilah sebelum pintu tertutup. Masih ada masa, masih ada peluang, masih ada Allah yang menunggu kamu pulang.